apa itu ekstremisme? Ekstremisme secara ringkasnya merupakan ajaran atau pegangan yang melampau dan menyalahi hukum. Jadi, untuk mengetahui dengan lebih mendalam lagi, mari sama-sama kita dengarkan pandangan daripada seorang ustaz yang sangat berpengalaman dalam bidang agama ini. Beliau diberi nama Ustaz Abdul Halim Mekasburi dan juga merupakan Ketua Pusat Wakaf Polis Masjid Islam Johor Sultan Ibrahim. Dan itu, mari sama-sama kita saksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi meluangkan masa bersama untuk sesi temu bual kita pada hari ini. Sebelum kita mulakan sesi temu bual kita pada hari ini, saya nak tanya kepada Ustaz, apa khabar Ustaz pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Ustaz sentiasa dalam keadaan sihat, walafiat dan juga memudahkan segala urusan. Baik Ustaz, tanpa kita melengahkan masa, izinkan saya meneruskan kepada sesi temu bual kita pada hari ini dengan tajuk berkaitan ekstremisme dalam kalangan masyarakat daripada perspektif agama Islam. Okey, soalan yang pertama Ustaz, apakah pandangan Ustaz mengenai definisi ekstremisme dalam konsep masyarakat Malaysia serta daripada perspektif agama Islam? Ya, baik, terima kasih kepada para pelajar yang mengundang Ustaz untuk sedikit wacana ataupun pandangan. Ekstrim dalam konteks masyarakat Malaysia merujuk kepada berbagai sudut, iaitu tentang fahaman atau tindakan yang melampau, sama ada sudut agama, politik, ideologi atau sosial yang menolak kepelbagaian, mencabar prinsip kesederhanaan iaitu wasatiyah, serta berpotensi mengunggat keselamatan, keharmonian dan perpaduan negara. Ia lazimnya dicirikan oleh sikap taksub, penolakan dialog ataupun kecenderungan pemaksaan pegangan sendiri, serta justifikasi terhadap kebencian, diskriminasi atau keganasan atas nama kepercayaan tertentu. Terima kasih Ustaz. Penjelasan Ustaz sangat jelas dan dapat membantu kami memahami konsep ekstremisme itu dalam kalangan masyarakat dan daripada perspektif Islam. Baiklah, setakat ini Ustaz telah jelaskan kepada kita tentang makna ekstremisme dan pandangan Islam. Jadi selepas ini kita akan kupas pula tentang faktor-faktor yang mendorong kepada ekstremisme dan peranan media sosial. Seterusnya Ustaz, apakah faktor-faktor utama yang mendorong seseorang individu atau kumpulan terlibat dalam budaya ekstremisme? Baik, kalau kita lihat dalam faktor, banyak faktor yang mendorong kepada bagaimana berlakunya ekstremisme, iaitu antaranya faktor ideologi keagamaan ataupun dipanggil agama yang sempit. Kefahaman agama yang sempit menjadikan faktor maknanya berlakunya ekstremisme tu ataupun melampau dipanggil, ataupun dengan kata lain dipanggil ghulu, melampau yang berlebihan di atas maknanya kefahaman agama yang cetek. Kalau hari ini kita lihat contoh media sosial dijadikan sebagai tempat luahan, tetapi yang mengutarakan bukan di kalangan ahlinya, itu yang menjadikan kesalahan-kesalahan, contohnya netizen lah. Dan sepatutnya yang memberi komen, yang memberi hujah ialah ahlinya, iaitu ahli ilmiah ataupun ahli ilmu dalam bidangnya, supaya ia sampai kepada maksudnya. Kemudian antara lain ialah ketidakadilan yang dirasai. Ini mungkin keadaan kemiskinan ataupun pengangguran, ketidaksamaan peluang. Jadi bila berlaku begini, maka dia akan boleh menjadi dipanggil ekstrim juga, maknanya dari sudut kehidupan yang tidak sekata, ada dipanggil kasta. Perlunya maknanya pihak kerajaan meneliti supaya keadaan ini stabil, memudahkan masyarakat hidup harmoni lah. Dan bila stabil maknanya semua dapat rasa seimbang, supaya dia dapat hidup dengan selesa dan aman damai. Kemudian faktor sosial, pengaruh ini pun berlaku, mana pengaruh kawan ataupun pengaruh pihak-pihak tertentu yang memonopoli. Kita lihat hari ini contoh
lebih kepada media sosial. Kalau lihat media sosial yang memberi input-input yang negatif pun sama, dia akan menjadi kemudahan kepada orang awam mengikut ataupun ekstrim. Ini kita perlu menilai semua input yang telah disampaikan, ataupun dengan kata lain, perlunya ada input-input yang dipanggil input baik yang mendominisasi. Jangan sampai input negatif mendominisasi. Bila dia mendominisasi, maka kadang-kadang perkara negatif tu dilihat positif sebab dia melihat kepada ramai. Kita tidak perlu kepada ramai, tapi kita perlu kepada yang betul ataupun yang fakta, melihat kepada pokok-pokok dipanggil undang-undang ataupun yang perlu supaya memberi faham kepada masyarakat. Kemudian faktor politik ataupun penindasan ini pun boleh jadi juga. Maknanya andai kata kalau tidak ketidakstabilan politik, ada jurang yang jauh, boleh menjadikan dipanggil ekstremis. Jadi perkara ini boleh berlaku kepada satu pihak yang lawan. Dia perlu pada politik yang stabil supaya pihak lawan tidak mengambil tindakan-tindakan di luar kawalan. Contohlah kita tengok berlaku di negara lain. Banyak kita lihat hari ini kan, supaya negara lain, maknanya pihak lawan ataupun pihak pembangkang mengambil tindakan yang luar biasa ataupun luar dikuasa bidang kerajaan lah. Mana perlu distabilkan supaya politik ini harmoni lah. Supaya maknanya masyarakat masak dengan politik yang baik. Itu saja setakat ini. Terima kasih Ustaz, penjelasan yang sangat jelas dan bermanfaat. Itu saja dari saya. Seterusnya sesi kedua akan diteruskan oleh rakan saya dengan soalan yang berkaitan tentang kesan dan peranan agama Islam dalam menangani ekstremisme ini. Terima kasih. Jadi, apa pula kesan ekstremisme dan peranan agama Islam dalam membendung budaya ekstremisme ini? Mari sama-sama kita saksikan. Ustaz, saya akan sambung pengobrol kita pada hari ini dengan soalan seterusnya. Apa pula kesan ekstremisme ini terhadap masyarakat, khususnya dari sudut ekonomi, sosial dan keharmonian negara? Kalau kita lihat kesan ekstremisme ini kepada ekonomi dan juga masyarakat. Dan kalau kita lihat tadi sudah terangkan bagaimana faktor-faktor ia berlaku. Jadi bila berlakunya ekstremisme pada sesuatu tempat ataupun masyarakat, maka dia akan memberi kesan kepada ekonomi dan juga masyarakat. Contoh, kalau ekonomi mungkin dari satu pihak tidak mengambil ekonomi ini, contoh kan terdapat pihak yang monopoli ekonomi, maka pihak yang lain akan memberi kesan. Ini mungkin tidak stabil. Kan perlunya kepada stabil ekonomi, mana semua pihak akan dapat rasakan maknanya ekonomi yang baik dari sudut mungkin harga yang baik kan. Kalau satu pihak saja yang monopoli, maka mungkin pihak lain akan tertindas. Bila tertindas, maka berlakulah ekstremisme kan, dari sudut mungkin tak puas hati, mungkin dari sudut tindakan yang luar biasa. Ini yang berlaku. Perlukan kepada ekonomi yang stabil supaya kita semua dapat hidup harmoni, aman, damai dan juga tenteramlah. Maknanya semua lapisan masyarakat dapat merasai ekonomi yang baik dari sudut mungkin harga yang baik. Maknanya semua kita panggil apa? Dipanggil menang-menang lah. Ataupun kalau hari ini disebut panggil apa ya? Kita boleh merasalah, bukan hanya satu golongan saja. Sebelum ni kadang-kadang kita lihat yang berlaku monopoli dari sudut ekonomi itu. Kan ada satu sebelah pihak yang memegang ekonomi, maka yang sebelah pihak tidak merasai. Maknanya tak dapat merasa samalah. Hari ini kalau Ustaz lihat dah semua dapat lapisan masyarakat lah, maknanya dari sudut kita dah ada media sosial, semua boleh merasai ekonomi dengan baik.
Kemudian masyarakat bila ekonomi tak baik, maka masyarakat akan terkesan kan dari sudut mungkin berlaku jurang kemiskinan, kan yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin. Itu antaranya. Bila berlaku begitu, maka akan berlaku nanti maknanya jurang kemiskinan itu, maka dia akan menjadi nanti ekstrim. Maknanya dari sudut ada tindakan-tindakan masyarakat itu. Mungkin boleh berlaku pencurian, boleh berlaku maknanya dipanggil tidak, maknanya bila ada jurang miskin banyak sangat dipanggil keterdesakan. Ini yang perlu kita betulkan. Jangan sampai kehidupan kita dalam keadaan terdesak. Dan bila terdesak, kadang-kadang kita mengambil keputusan itu di luar jangkauan. Sekian. Terima kasih. Jadi jelaslah kat sini, ekstremisme ini bukan sahaja memberi kesan kepada individu, malah memberi kesan juga kepada masyarakat dan negara. Okey, kita akan masuk soalan terakhir, Ustaz. Apa pula peranan agama Islam dalam membentong budaya ekstremisme? Boleh Ustaz terangkan? Kalau kita lihat agama Islam merupakan agama yang murni, yang membetulkan undang-undang, yang menyempurnakanlah. Kita sedia maklum, Allah telah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai model petunjuk dari sudut muamalahnya, dari sudut jual belinya, dari sudut kehidupannya, sosialnya. Jadi dah ada contoh. Jadi perlu kita ikut supaya kehidupan kita dapat saksama mendamai. Dalam Quran telah disebutkan bahawa ummatan wasatan, iaitu umat yang sederhana. Maknanya kita perlukan keadilan, rahmat, kasih sayang, hikmah dan toleransi dari sudut semua segenap masyarakat, dari sudut pemikirannya, dari sudut akidahnya. Tidak terlalu kita panggil ekstrim ataupun hulu yang berlebihan. Kalau dari sudut akidah ataupun hukum-hukum, kita perlu merujuk kepada Al-Quran, Sunnah dan juga ulama-ulama yang muktabar, supaya pandangan kita ni kita terpandu. Taklah pandangan kita ni hanya pandangan kita ataupun kita mengambil satu pandangan sahaja. Jadi kena raikan ulama-ulama yang muktabar. Kita dah ulama-ulama dahulu telah menulis kitab buku semaya, kita tinggal ikut saja. Dalam Quran itu telah sebutkan, iaitu kita kena fastabiqul khairat, buatlah kebaikan dan buatlah amal baik. Apa lagi? Yang berkaitanlah kebaikan, supaya Islam itu menjadi unggul, Islam itu menjadi panduan, Islam itu menjadi contoh. Kemudian kesimpulan dari sudut persepsi agama Islam, ekstrem ini bukanlah manifesti kesalahan atau komitmen agama yang tinggi. Sebaliknya ia merupakan penyimpangan metodologi ataupun kemahaman terhadap ajaran Islam. Islam menuntut pendekatan seimbang, berilmu, berakhlak, selari dengan prinsip maqasid syariah dan nilai rahmatan lil alamin, demi memastikan agama berfungsi sebagai sumber keamanan dan kesejahteraan sejagat. Itulah yang beritahu supaya kita merujuk kepada agama, balik kepada agama, dan juga merujuk kepada ulama-ulama yang muktabar, supaya dari sudut semua tindakan kita mengikut kepada ilmu, dan juga ilmu itu peninding. Maknanya kena ada ilmu supaya kita dapat menilai dengan betul, dapat kefahaman yang betul, kemudian pemikiran yang baik, dan dari itu tindakan-tindakan kita akan ikut tindakan yang betul. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang sangat jelas dan bermanfaat. Jadi saya rasa itu sahaja soalan-soalan dari kami. Sebagai penutup, saya dan rakan-rakan ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ustaz Khalil atas kesudian beliau berkongsi ilmu dan nasihat yang sangat berharga dalam sesi temu bual kita pada hari ini. Semoga segala perkongsian Ustaz dapat menjadi teladan dan panduan kepada kami serta masyarakat kat luar sana dalam menangani isu ekstremisme ini. Jadi sekian dari kami.
Terima kasih sekali lagi Ustaz. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah faham? Jadi, kita telah pun sampai ke penghujungnya. Semoga segala ilmu yang dikongsikan dapat memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum.